Ashraf Muhammad Azman tidak perlu menunggu sehingga pusingan ke-9 seperti mana musim lalu untuk dia memenangi perlumbaan. Dengan perlumbaan pembuka tirai musim ini, dia mengunggulinya lepas menampilkan satu permulaan yang baik di awal saingan untuk dia meluru dan juga meluncur laju. Pantas untuk berada di hadapan dan dia mengekalkan momentum serta konsistennya itu bagi memastikan penguasaan di kelompok hadapan dapat dipertahankannya biarpun dia bermula di petak yang ke-5 dan persaingan yang terus diberikan oleh Fadil Iskandar. Begitu juga dengan Suhadi Ali Rahmat di sepanjang perlumbaan ini dengan ada ketika Azrul Effendi Hadi juga turut muncul. Sebelum ada dua jentera yang terjatuh dan melakukan pelanggaran di turn 1 dan menuju ketiga lap yang terakhir. Fadil Iskandar, Famin Abdul Muttalib antara yang memberikan saingan selain daripada Suhaidi dan turut memberikan cabaran untuk perebutan di tempat yang pertama. Dan di sini di lap yang terakhir ini Suhadi Ali Rahmat sempat untuk berada di depan, kemudiannya sampai Muhammad Famin Muttalib untuk memintas, tetapi kedudukan itu tidak bertahan lama. Sebaliknya apabila masuk ke seleko yang terakhir itu, kelibat Amir Ashraf Muhammad Azman kelihatan untuk dia sampai terlebih dahulu menamatkan saingan di tempat yang pertama. Suhadi Ali Rahmat di kedudukan yang kedua, tetapi dia dikenakan penalti untuk jatuh 3 anak tangga. Jadi ini adalah keputusannya. Muhammad Amir Ashraf Azman tempat yang